Assalamualaikum. Terima kasihlah penonton-penonton masih bersama Kak Tun. Hari ni kita nak cakap pasal penyakit wasir. Bila umur kita meningkat, biasalah kita susah nak pergi toilet. Jangan kata umur meningkat, sekarang orang muda pun jadi. Apa menyebabkan kita wasir? Kita di negeri Malaysia kita ni atau Thailand atau orang Singapura, orang Indonesia ni suka makan pedas. Bila kita makan pedas, bila kita susah nak pergi toilet, itu menyebabkan kita boleh dapatkan wasir dan kita susah nak pergi toilet. Kadang-kadang duduk 2 jam pun tak keluar lagi. Sebab bila umur kita meningkat, kita biasa orang kata, doktor kata, so kita kurangkan daging-daging sebab dia susah nak hadam. Sistem dalaman kita macam kereta buruk lah. Dia susah sikit nak hadam. Bila susah nak hadam, nak buang pun susah. Tapi Kak Tun ada cara dia. Selepas ini baru Kak Tun nak bagi tahu. Tapi ni hari ni Kak Tun nak bagi tahu. Kak Tun ada satu penonton pengguna Kak Tun, dia kenakan wasir. Sampai bila pergi toilet orang kata seksanya dia. Selepas pergi toilet, dia tak boleh duduk, tak boleh pakai seluar sebab dia kena baring atas katil dengan ambil muka dia menghadap atas katil sampai setengah jam. Itu memang siapa tak kena tak tahu. Memang wasir itu penyakit yang memang menggerunkan lah. Memang sakit lah, sakit teramat sangat. Bukan kata orang kata sebut wasir, orang kata alah Kak Tun ni cakap benda yang apa ni. Tapi sebenarnya benda ni memang kenyataan. Dan orang yang mengandung lepas bersalin pun banyak kenakan wasir. Sebab dia orang kata bila kita mengandung, lepas kita beranak, kita pantang kan nak makan itu tak boleh, nak makan ini tak boleh, kita kurangkan air, kurang makan sayur lah. Jadi dia wasir dia datang. Sebenarnya Kak Tun rasa dalam pantang kita boleh makan. Kalau ikut doktor, sup ayam ke, kita elakkan dengan air batu ke apalah. Sebab kita nak senang, kita nak pergi toilet. Tapi Kak Tun ada cara dia. Jumpa Kak Tun selepas ini. Kak Tun akan bagi tahu macam mana kita nak sembuhkan orang yang dah ada lah. Tapi orang yang belum ada pun kita nak bagi tahu. Jumpa Kak Tun selepas ini. Sofia baru umur 5 tahun. Sofia tak jadi besar lah. Nanti gemuk lah. Tak nak. Comelnya Kak Tun. Nak cantik, nak sihat, nak kurus macam Kak Tun, minumlah produk Kak Tun. Percayalah cakap Kak Tun. Kak Tun memang comel. Kembali bersama Kak Tun. Sekarang Kak Tun nak bagi tahu macam mana kita nak elakkan. Elakkan tu memang tadi Kak Tun dah cakapkan, jangan makan pedas-pedas, makan benda-benda yang lembut-lembut. Tetapi kalau anda rasa anda suka nak makan pedas, tak boleh saya nak makan daging juga, nak itu juga, nak ini juga, Kak Tun ada cara dia. Umar dan Umairah boleh membantu anda. Dalam Umar tu ada Khazania Cambodia. Allah mendengar tu sedapnya. Apa dia tu? Asam keping aja. Sebab kita bila kita minum Umar Umairah, kita senang nak pergi toilet. Setengah orang kata, Kak Tun, apalah saya mula minum Umar Umairah, kerapnya pergi toilet. Sebenarnya dia nak buangkan toksin. Dan kita tiap-tiap hari, seminggu atau 2 minggu aja. Dan dia akan macam biasa, tiap-tiap pagi kita pergi toilet dan wasir kita akan kecut. Tak payah pergi potong atau apa-apa. InsyaAllah kalau Umar Umairah tu memang kalau kita ada wasir, orang yang lepas bersalin boleh minum. Dan Kak Tun rasa boleh cakap kata Umar Umairah tu segala penyakit lah. Kak Tun bukan cakap kata produk Kak Tun ni boleh semua penyakit. Tapi orang kata kun fayakun. Kan dengan keikhlasan Kak Tun berdoa, Kak Tun sentiasa minta pada Tuhan so pengguna Kak Tun sembuh. Dan bahan-bahan dalam Umar dan Umairah memang barang berkualiti. Dan setengah produk dia 5 gram saja. Tapi kenapa yang Kak Tun punya, customer kata banyaknya Kak Tun nak minum 25 gram. Sebab apa? Dalam tu banyak bahan. Kita nak letak sikit tak cukup dos, dia tak jadi. Dia kena cukup dia punya dos baru boleh. Tapi apa-apa pun Kak Tun tak pernah cakap Kak Tun jadi obat je. Kak Tun cuma makanan tambahan. Jangan salah faham. Tapi setengah orang tanya Kak Tun, kenapa Kak Tun kalau saya tak sakit? Orang kata lebih baik cegah pada sebelum kan. Bila kita sebelum kita sakit, baik kita minum dulu. Dan bila kita sakit, susah, ada duit banyak mana pun tak boleh guna. Tapi tak apa, masa kita pun Kak Tun rasa dah jealous dah. Kak Tun cakap banyak, penonton pun tengok. Tapi apa-apa kembali selepas ini dengan tip-tip dengan yang menarik daripada Kak Tun.
Kembali bersama Kak Tun dalam segmen dalam YouTube Kak Tun ni. Program Kak Tun, Allah, Kak Tun dengar kata banyak komen, banyak orang tengok. Seronok Kak Tun rasa ramai peminat. Kan Kak Tun comel biasalah. Orang kata Kak Tun dapat Kak Tun comel daripada mana? Kak Tun angkat diri Kak Tun. Kak Tun rasa Kak Tun comel. Comel tak Kak Tun? Memang comel. Jadi sekarang kita nak comel macam Kak Tun boleh. Kak Tun nak bagi tip-tip untuk kita nak cantikkan kulit kita. Sebab tadi kita cakap pasal wasir, kita dah cakap macam mana kita nak elakkan pada wasir. Jangan makan pedas, jangan makan benda-benda keras. Atau bila kita makan benda-benda keras tu, kunyah sampai betul-betul dan minum air lebih. Tapi setengah orang kata, Kak Tun, kulit Kak Tun tu cantik bergebu-gebu. Apa Kak Tun buat? Senang aja. Kak Tun kata minum Umairah atau Rauda atau Adam Hawa atau Umar, dia ada collagen. Tetapi tiap-tiap hari selepas kita mandi, yang Kak Tun nak ajar ni, yang kita kena pakai body lotion. Cara macam mana kita nak pakai body lotion? Jangan kita mandi badan dah kering, dah pergi rata, dah bau, alamak lupa nak pakai body lotion, terus sapu. Tak jadi dah sebab dia tak serap. Kak Tun nak ajar di sini, kalau kita nak pakai body lotion, tak kira lah body lotion yang murah, yang mana kau baby oil ke apa-apa yang boleh lembapkan kulit kita. Sebab bila kulit kita kering, dia akan nampak cepat tua sebenarnya. Tu orang kata, Kak Tun petua, Kak Tun kenapa lambat tua, tangan-tangan macam orang muda. Tengok dekat-dekat tangan ni macam budak umur 18 tau. Jangan tak percaya, datang tengok. Kita macam ni, selepas kita mandi, kita sapu badan kita duk tengah lembap. Jangan lap kering sayang. Badan kita ni ada air sikit-sikit. Kita terus ambil body lotion. Sapukan satu badan. Dan dia akan serap dalam, cuba buat sebulan aja. Anda akan rasa hasil dia memang menakjubkan. Jangan tanya Kak Tun, Kak Tun body lotion jenis mana pula? Alah, body lotion dalam pasaran tu banyak. Kak Tun tak ada lah iklan untuk dia orang. Pandai-pandailah cari body lotion tu. Selamat bercuba. Assalamualaikum.